Sebab apa saya memilih pokok kantang ni? Ni banyak ni. Saya rasa dalam 100 lebih ni, 100 ke hingga 150. Dia punya apa dia panggil ransom sesuatu ni ni. Ni saya ambil di kebun saya juga. Berbudi pada tanah ni tak rugi dah. Daripada sini ni dah nampak tu. Saya akan tanam di camp ni dengan bunga kantang di samping ada orang masuk camping site. Waktu yang sama kita berkebun, iaitu berkebun dengan pokok bunga kantang. Okey, nanti follow saya untuk tengok bagaimana saya tanam pokok bunga kantang. Okey. Lepaslah ni ruang untuk laluan. Ini pun sama ruang ni. Mungkin akan datang nak buat rumah di sini ataupun pondok-pondok, jadi saya tak nak ganggu ruang depan ni. Kalau nak tanam pun, nak buat lubang lagi pun, tepi-tepi ujung ni tak apa. Ni pokok apa ni? Ada cahaya matahari ni, boleh hidup. Kita gali di sinilah, letak, dan kita pun kambus dia balik, masukkan semula. Subur nampak tanah ni, sangat subur, lemak. Tapi apa ni, kedudukan dia ni tak begitu sesuai, sebab berada di bawah pokok, dapat cahaya matahari. Tapi tak apalah, sebab kita sekadar nak buat perhiasan tanda laluan masuk sahaja. Dengan tangan sudah. Tekan sikit supaya padat. Pokok ni pun lasak, jadi tak ada masalah lah. Letak dan biar saja. Ni jalan ni tak mati lagi. Kalau dah bila dia mati, dia kering, dia akan mendap, cantik lah. Okey. Dah cerita lekat dah tak ada dah. Tak ada masalah lagi. Kalau lekat kalau apa. Ni yang saya dah tanam. Satu lagi saya letak jarak dia 5 kaki lah.
antara jalan ni. Jadi kalau bertembung pun tak kena. Sebelah sana pun saya letak juga, tapi jarak yang agak jauh. Itu dah ada 1, 2, 3, 4. Harap-harap kekal lah apa ni, bunga kantang saya ni. Perhiasan apa ni, jalan masuk ke camp saya ni penuh dengan bunga kantang. Ini sengaja saya tak letak tengah ni. Sini saya letak tengah ni, mungkin boleh kereta masuk kot. Saya cadang nak buat surau sini, di samping orang yang datang camp ke surau. Orang kampung pun dia boleh singgah di surau ni. Sebab tu jalan utama. Jadi surau tu letak di tepi jalan utama lah. Orang yang singgah nak solat pun boleh solat di sini. Itu cadangan akan datang lah. Okey, sebab tu sini saya kosongkan luas ni. Ruang ni sengaja saya kosongkan. Mana tahu kereta nak masuk parking sampai ke dalam, sampai ke sini ni, area sini. Okey, anda jadi saksi. Hidup ke tidak pokok-pokok ni. Saya akan update dari semasa ke semasa. Kita nak tengok pokok ni subur ataupun tidak, tumbuh ataupun tidak. Sekadar letak, baca bismillah, selawat sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita tanam.